Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong, ingin memberi makluman kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong bahawa pada 17 Oktober 2025 pihak PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong akan melancarkan satu program yang dinamakan Smart TV Ton yang akan dilaksanakan bermula 17 sehingga 21 November 2025. Tujuan program ini adalah untuk mencari dana bagi memasang Smart TV di keseluruh kelas bermula daripada prasekolah sehingga tahun 1 dan sehingga tahun 6 sebanyak kurang lebih 32 bilik darjah. Kita akan cuba pasang Smart TV Ton ini dan insya-Allah setiap murid daripada prasekolah sehingga dan tahun 1 hingga tahun 6 akan dibekalkan dengan satu kad yang telah kita mohon permit daripada pihak polis, dan insya-Allah dalam kad itu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah untuk cuba mencari dana sama-sama menjayakan program ini, dan kita sasarkan dalam tempoh 34 hari kita berjaya untuk mendapatkan dana yang semaksimum yang boleh bagi membolehkan kita memasang smart board ini di keseluruhan kelas di Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong. InsyaAllah pihak sekolah dan pihak PIBG percaya dengan sokongan semua warga sekolah, sama ada murid-murid, guru-guru dan ibu bapa penjaga, program ini dapat kita laksanakan dengan baik dan akan dapat capai sasarannya menjelang 21 November 2025. Dan kita percaya dengan pemasangan smart board ini kita akan dapat meningkatkan pencapaian murid dari segi akademik, sasiah dan juga co-curriculum di Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong. Saya menyeru semua warga sekolah agar memberi sokongan, sama-sama kita ke arah pendigitalan sekolah, dan insya-Allah program ini kita akan pastikan memberi impak yang positif kepada keseluruhan warga sekolah, sama ada murid-murid, guru-guru dan ibu bapa warga Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong. Sama-sama kita doakan program Smart TV Ton ini berjalan dengan lancar, insya-Allah dengan izin Allah. SKBJ menjual akhlak, memacu kejayaan. Assalamualaikum.